Okey, geng-geng first timer, team first timer. Ini adalah pengalaman pertama kali lepasan SPM. Mana ibu bapa ataupun anak-anak semua JPA ni ada program penajaan beasiswa ke cikgu? Ya, memang ada. Kita ada 4 penajaan JPA untuk lepasan SPM. Check it out guys. Yang pertama, kita ada program penajaan nasional. Yang ini untuk program keluar negara minimum sekurang-kurangnya 9A+. Program ni memang dikejar-kejar oleh pelajar-pelajar. Okey, yang kedua kita ada program lepasan SPM, JPA, LSPM. Yang ini pun minimum requirement nak 9A+, dan ini program ini ditaja di dalam negara. Okey, cuma kali ni agak menarik tau LSPM. Kita ada lebih kurang 59 IPTS yang ditawarkan oleh JPA kali ni dan IPTA yang lain lah. Memang banyak kali ni Okey, program-program yang ditawarkan adalah semua bidang, termasuklah perubatan, pergigian, farmasi. Okey, dan boleh tengok. Check it out. Alright. Okey. Yang ketiga kita ada program khas JPA MARA. Okey, walaupun dia masih di bawah JPA, okey, info ni boleh kita dapat di MARA lah, okey, di website MARA. Dan program ni terbuka kepada Bumiputra sahaja. Alright, check it out. Dan yang keempat, kita ada program khas JPA ke Jepun, Korea, Perancis dan Jerman. Yang ni terbuka kepada semua warga negara Malaysia, tak kiralah anda Bumiputra ataupun non-Bumiputra. Okey, kalau untuk 4 program MARA ni untuk program JPA ni 4 ni semuanya untuk warga negara Malaysia. Okey? Kecuali yang program khas JPA MARA tu lah, yang itu untuk Bumiputra sahaja. Alright? Okey. Mana-mana yang first time, ini adalah peluang anda. Okey? Dan jangan lupa follow cikgu. Arigatou gozaimasu.